Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam podcast kita Kandung Budi Sanjung Lestari Syahnun Ahmad. Sesi podcast kita pada kali ini akan dihostkan oleh saya iaitu Nur Fatimah Amali binti Ragbi bersama kawan saya Anis Farihah yang akan mengupaskan tentang karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh sastrawan negara kita iaitu Syahnun Ahmad. Jadi sebelum itu saya akan persembahkan serangkap pantun kepada saudari Anis yang cantik manis ini. Burung merbah terbang ke Brimba, singgah seketika di tepi kaki. Tamu yang hadir amatlah hargai. Mohon berkongsi nama dan diri. Terima kasih Mailin dengan serangkap pantun yang sangat-sangat memukau hati saya. Okeylah, nama saya Anis Farihah binti Mat Hussain dari Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amailin sudi menjemput saya bagi membincangkan karya-karya Syahnun Ahmad pada sesi podcast kali ini. Baik Anis, jadi saya akan mulakan dengan boleh saya tahu ke berapa karya yang telah dihasilkan oleh Syahnun Ahmad ni? Okey Mailin, bercakap tentang karya, apa kata kalau kita tahu macam mana Syahnun Ahmad ni boleh terbitkan karya-karya yang Mailin nak tahu tu? Boleh? Mengenai Syahnun Ahmad, dia adalah sastrawan negara yang kita kenal. Karya yang dihasilkan bermula tahun 1956 sehinggalah 1990-an. Jadi Syahnun Ahmad ni, sastrawan negara kita ni, dia dapat ilham daripada dia membaca karya-karya dari barat. Karya-karya yang terkenal dari barat, dari Asia. Jadi Syahnun Ahmad ni baca dapat ilham, dia hasilkan karyanya tersendiri. Disebabkan itulah banyak yang karya-karya dia yang kita guna sampai hari ini. Jadi Mailin nak tahu karya dia tu dalam apa? Cerpen ke? Macam mana? Saya rasa saya pernah lah terbaca satu cerpen karya Syahnun Ahmad ni dulu. Dan saya sangat tertarik dengan jalan cerita cerpen tu. Apa yang nama dia? Cerpen 000 tu. Okey, cerpen 00 tu unik kan? Unik sebab tak ada. Kalau sebelum ni kita tengok cerpen semua ada tajuk tersendiri. Tapi kali ni dia hanya tulis 000 je. Okey, itu antaranya cerpen yang dihasilkan oleh Syahnun Ahmad dalam tidak kurang daripada 80 buah cerpen lah. Jadi itulah salah satu cerpen. Okey Mailin, berbalik pada soalan Mailin. Cerpen tu, kenapa dia dinamakan sebagai 000 tu? Sebenarnya dia nak cakap sifar je. Tapi dia keunikan, dia buat 000. Sebenarnya sifar je. Okay, kenapa Syahnun ni menerbitkan cerpen yang sifar? Sebab, okay, sebelum tu saya ceritalah sedikit mengenai cerpen ni. Okay, dia menerbitkan cerpen ni bagi menceritakan tentang seorang artis yang masyhur dalam yang kekosongan dalam kemasyhuran. Jadi dia terbitkan di sini dua orang sahabat, iaitu aku sebagai watak utama dan Daiman Kreko sebagai kawan baik dia, iaitu sastrawan negara. Jadi dia nak menerbitkan satu karya, iaitu aku ni watak utama ni dia nak lukis. Penyanyi tu bernama Dul dari kumpulan Mad Dog. Jadi bila dia nak lukis dan sastrawan kawan dia tu Daiman Kreko nak terjemahkan dalam bentuk penulisan, dia dapat tahu watak tu kosong, hanya masyhur dengan luaran, tapi bila nak contohi nilai tu tak ada. Itulah dinamakan, kenapa cerpen itu dinamakan sifar, kosong. Faham. Okey. Jadi saya dah faham lah kenapa dia letak tajuk sifar tu. Jadi boleh saya tahu ke
apa pemikiran pengarang semasa menulis cerpen ni? Okey Malin, kalau Malin nak tahu kenapa Syahanun Ahmad nak menerbitkan cerpen ni, nak menulis, dapat ilham nak terbitkan cerpen Sifar ni, sebab dia nak sebenarnya pengarang ni dia nak cerita kepada kekosongan dalam kemasyhuran. Dia nak bagi tahu masyarakat bahawasanya apabila sesuatu bidang karya tu, walaupun penyanyi pun, pelukis pun, dia ada satu orang kata sisi dia yang kita boleh contohi. Tetapi Syahanun Ahmad nak mengkritik satu watak ni, iaitu penyanyi, iaitu Dol yang kosong, yang di mana masyarakat tak tahu nak mencontohi dari segi apa, sebab dia berpenampilan barat. Dia berpenampilan barat, berambut perang. Jadi tak ada nilai yang baik. Malah masyarakat ni ikut kepada budaya yang tidak baik. Begitulah pemikiran Syahanun Ahmad ketika itu. Faham. Jadi latar budaya dalam cerpen ni apa? Okey, bercakap kepada latar budaya, Syahanun Ahmad ni dia tidak kritik kepada penyanyi Dol tu sahaja. Dia akan kritik juga masyarakat. Jadi latar budaya ke sini berfokus kepada latar masyarakat dan budaya lokal. Okey, kenapa saya bercakap begitu? Sebab walaupun Dol ni berpenampilan barat, tetapi yang dikritik adalah masyarakat tempatan. Sebab masyarakat tempatan dia terikut kepada perwatakan Dol, sehinggalah terjejasnya budaya kita sebagai orang Melayu dan agama kita. Jadi itulah yang saya boleh kupaskan mengenai latar budaya yang terdapat dalam cerpen ini. Faham. Saya sangat teruja lah bila dapat tahu tentang sikit-sikit tentang cerpen 000 ni. Seronok kan? Seronok. Saya rasa awak memang suka kaji karya-karya Syahanun Ahmad betul. ni. Saya suka membaca. Saya suka sangat membaca cerpen. Bila saya baca, banyak ilmu yang saya tahu. Antaranya saya nak kongsikan kepada Malin iaitu nilai estetika. Okey, estetika ni kalau Malin nak tahu, Malin tahu tak apa? Tak tahu. Tak tahu. Okay, tak apa, tak tahu jangan risau. Mari Anis cakap. Okey, estetika ni adalah gaya penulisan dalam cerpen ni. Jadi, apa yang saya boleh ambil dari gaya estetika dia, estetika dalam cerpen ni adalah dia sinisme dengan alegori. Itu saya paling menarik. Nak tahu kenapa? Sinisme ni kan sindir. Jadi tajuk tu lagi kita dah nampak. Okey, kenapa 000? Rupanya sindiran kepada semua cerita dalam tu. Okey, kalau alegori ni secara mendalam, dia nak cakap betul-betul sindir tu 000 tu banyak kan. Saya kira dalam 11 ke 12 macam tu kan. Sebenarnya sifar je. Jadi itulah yang boleh saya ambil lah, estetika. Yang kedua yang saya boleh contohi adalah perbandingan dia. Perbandingan dia ni, dia nak bandingkan, nilai lawaknya dia nak bandingkan rambut Dol ni sama seperti sarang tupai. Ya Allah, nak bagi tahu betapa negatifnya watak Dol ni sebagai penyanyi ketika itu. Itulah yang estetika yang terdapat dalam cerpen itu. Alhamdulillah, ada banyak dah kita tahu pasal cerpen kosong ni kan. Ya, betul Malin. Tapi boleh tak saya nak tahu satu lagi? Iaitu cara penyebaran cerpen ni kepada masyarakat. Penyebaran cerpen ni, macam mana cerpen ni boleh diketahui oleh masyarakat umum? Salah satunya, dia diterbitkan dalam antologi sastra bagi tingkatan 4 dan 5. Ada dalam buku Kubentang Sehelai Peta. Jadi apabila pelajar membaca buku tu dan buku tu dibuat kajian secara ilmiah, jadi ramailah orang tahu mengenai cerpen tu, mengenai nilai, pengajaran dan selanjutnya lah mengenai cerpen itu. Faham, patutlah saya pernah dengar cerpen tu. Pernah belajar dulu. Ambil sastra ke? Ya. Okey. Jadi dapat ingatkan balik lah kan. Okay, faham? Lepas tu kan, saya pernah lah dengar cerpen, apa nama dia? Ku Biarkan Angin Berlalu. Yang mengisahkan tentang penderitaan hidup tu. Okey. Boleh tak cerita sedikit? Cerpen tu kan, Ku Biarkan Angin yang Berlalu ni, pemikiran pengarang lah kenapa kan diterbitkan cerpen ni. Sebenarnya dia nak menceritakan mengenai salah seorang, iaitu satu watak dalam cerpen itu ialah watak aku. Sebagai narator lah sendiri kan, dia menghadapi masalah tekanan hidup.
Jadi bila Shannon Ahmad menerbitkan cerpen ni, dapatlah remaja-remaja baca, masyarakat baca, dan dapatlah mengatasi masalah hidup mereka lah. Faham. Menarik lah dalam cerita dia. Boleh saya tahu ada ke latar budaya dalam cerpen ni? Okey, mestilah ada. Setiap cerpen yang dihasilkan tu ada latar budaya dia. Okey, budaya yang saya boleh kupaskan adalah budaya lembut dan beradab. Kenapa saya cakap begitu? Sebab watak utama ni dia tidak melepaskan perasaan marah, perasaan agresif. Sebaliknya dia memilih untuk merenung, berfikir dan bertenang. Kenapa tu? Sebab kan hidup kita ni kita kena sabar. Kena sabar menghadapi masalah. Jadi itulah yang Shannon Ahmad ingin sampaikan. Maknanya selesaikan masalah dalam keadaan baik. Faham. Okey. Jadi apa tadi nilai estetika ada juga ke dalam nilai estetika? cerpen ni? Semestinya ada. Okey, nilai estetika yang kita dapat, kita tengok tajuk dah ada dah nilai estetika dia. Kenapa begitu? Angin. Ku biarkan angin berlalu. Angin di sini bagi menjadi simbolisme. Simbol. Iaitu angin kan, dia adalah mewakili beban. Contoh angin, beban, keresahan berjalan. Okay, bila dia berlalu je, bila kita lepaskan macam angin tu berlalu, dia memberi ketenangan. Betul tak Mali? Betul. Itulah nilai estetika yang terdapat dalam cerpen ini. Faham. Jadi macam mana cara penyebaran dia kepada masyarakat cerpen ni? Okey. Cara penyebaran dia sama je dengan cerpen Sifa tadi. Cara penyebaran dia, cerpen ni diterbitkan dalam antologi sastra tingkatan 6. Silibus baru tahun ini, iaitu dalam buku Mahkota Sastra Melayu. Dia baru ada Ya. Kiranya bila cerpen tu diterbitkan, banyaklah kajian ini dijalankan lah. Jadi bila kajian dijalankan, banyak orang terbit melalui penulisan dalam internet ke apa, orang baca dapat ilmu. Banyak pengajaran yang dapat. Hebat kan tokoh sastrawan negara kita. Hebat sangat. Ada banyak lagi kan cerpen-cerpen yang dia ada kan? Banyak. Tidak kurang dalam 80 lah begitu. Faham. Dia ada tulis novel juga tak? Ada. Novel dia ni tak sebanyak cerpen. Dalam berbelas-belas je. Okey. Mali nak tahu novel dari segi apa tu? Apa yang saya pernah carilah novel dia yang nama Ranjau di Sepanjang Jalan tu. Dia juga kan yang tulis kan? Ya, betul. Ranjau di Sepanjang Jalan ni bila dengar tajuk dah rasa dah sakit. Ranjau ni kan duri. Onak kan. Kita dah tahu dah sakit ni di setiap perjalanan dia. Okey, pemikiran pengarang menerbitkanlah, saya ambil dari segi pemikiran. Pemikiran pengarang menerbitkan novel ni sebab dia ingin menyampaikan kesengsaraan petani. Kepada masyarakat, kepada pemerintah. Dalam novel ni tersebutnya kisah Lahuma dengan Jeha yang mempunyai 7 orang anak. Dia menghadapi masalah dalam mencari rezeki, yang di mana padi yang dihasilkan tu kena serangan binatang, serangan ular tedung, ketang. Kesiannya. Banjir. Jadi Shannon Ahmad ni dia tuliskan cerpen ni untuk dia bagi tahu kepada masyarakat mengenai kesengsaraan dalam kehidupan. Faham. Jadi apa latar budaya dia? Kesengsaraan hidup tu ke? Budaya yang dapat saya kupaskan melalui novel ni adalah beliau seorang yang dalam novel ni banyak watak. Jadi budaya yang pertama adalah mereka bekerjasama antara satu sama lain. Bila berlakunya ujian dalam pertanian mereka, ramai orang-orang kampung membantu Lahuma dengan Jehan. Bila dia membantu, itulah latar budaya yang kita boleh contohi. Yang kedua, Lahuma ni seorang yang kuat pegangan pada agama. Dia tak mudah patah semangat apabila mereka diuji dengan bencana sehingga merugikanlah pertanian mereka, tapi mereka still lagi bangkit. Still lagi menjalani hari-hari mereka. Begitulah latar budaya yang saya dapat kupaskan. Hebat betul lah watak yang dibina oleh Shannon Ahmad ni. Saya sangat tertarik lah dengan novel dia. Rasa macam nak terus baca novel tu. Betul. Lepas tu nilai estetika dalam novel ni? Nilai estetika dia. Nilai estetika ni yang ada dalam novel. Kejap ya Mali, saya buka lah kan. Sebab saya ni kadang-kadang boleh. lupa. Tak apa, boleh.
nilai estetika dalam novel ni yang saya dapat kupaskan adalah dia menggunakan gaya bahasa yang realism. Realisma lah. Gaya apa tu? Bahasa yang real. Bila dia menggambarkan kesengsaraan petani ni, kita dapat rasa dalam diri kita. Betul-betul susah. Betul-betul sukar. Itulah estetika lah kan. Gaya yang digunakan lah. Okey, manakala penggunaan bahasa emotif. Emotif ni bila pembaca baca novel ni sampai. Malah yang dengar ni sampai kan sedih. Apa lagi pembaca. Itulah yang saya boleh kupas mengenai estetika. Faham. Jadi macam mana dia menyebarkan novel ni kepada masyarakat? Okey. Kalau penyebaran dia ni banyak. Contohnya Syahnun Ahmad ni, tokoh sastrawan negara kita ni hasilkan dalam bentuk penulisan. Yang di mana dituliskan, dijadikan novel, kemudian diletakkan di perpustakaan, dijual. Jadi orang boleh baca dan orang boleh hayatilah kisah novel tersebut. Faham, menarik lah cara Anis ni menyampaikan cerita tu. Saya rasa macam terus nak carilah balik ni novel tu, boleh ke? Boleh. Kalau nak cari boleh pergi ke perpustakaan. Itu free. Kalau nak beli boleh je di kedai. Boleh. Jadi Alhamdulillah lah. Itu je lah saya nak bertanya kan dekat Anis ni. Perkongsian kita. Perkongsian kita pada hari ini. Hebat kan tokoh sastrawan negara kita ni. Patutlah dia betul. Jadi tokoh. Betul. Sebab secara keseluruhannya cerpen, novel, karya-karya Syahnun Ahmad ni sangat berguna dalam pembentukan sasiah masyarakat kita. Betul, faham. Jadi sampai situ sajalah podcast kita pada kali ini. Terima kasih Saudari Anis kerana sudi meluangkan masa dengan kita. Sama-sama. Untuk berkongsikan tentang karya-karya Syahnun Ahmad ini. Jadi saya harap para penonton dapatlah serba sedikit ilmu yang kita orang sampaikan kepada anda semua. Jadi ada apa-apa ke nak cakap, bagi tahu dekat viewer kita ada lagi lah. Lagi masa dah mencemburi kita. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh hubungi saya untuk kontak saya. Saya boleh cerita banyak lagi lah. Best tau dia bercerita. Okay, boleh? Okay, sampai situ sajalah. Terima kasih kepada kami. Podcast kita Kandung Budi Sanjung Lestari Syahnun Ahmad. Sampai jumpa lagi. Cerpen 000 orang anak sebenarnya 7 Ya, orang. betul. 7 orang. Yang didapat tu dah cukup dah. Dia cuma Sebalik kekayaan mereka tu banyak lagi kemiskinan di belakang.